Bukan I yang contact dia. Dia yang contact I. And then I minta nombor telefon dia, tapi dia bagi nombor telefon kakak dia. Dia ingat Aisyah tu nak bagi job. Talking about other people, how they meet kan. Macam mana you guys meet? Well, basically kita terjumpa dekat satu dinner show. Rosa punya dinner show. So she was seated on a different table. And then I nampak dia lah. And then daripada situ I went, lepas the concert I went up to her. Soalan dia, konsert ni kat mana? Konsert ni kat Indonesia. Bandung. Yeah. Oh, di Bandung. So and then I went to her. And then I minta nombor telefon dia, tapi dia bagi nombor telefon kakak dia. I see. Manager Manager lah. Nombor manager. Daripada situ, then I just follow her dekat Instagram lah. I found out her name, and then I just follow her dekat Instagram. And daripada situ tak ada apa-apa. Nothing happen. And then a year kemudian kan, lepas tu I pergi ke Sukabumi untuk belajar pesantren. And then masa nak balik tu, I singgah kat Jakarta. So I texted lah Tia. Masa kat Sukabumi tu pun I dah texted Tia or the sister? Masa texted tu? Tia. Masa tu I dah dapat Instagram dia. So I nak bagi tahu lah. Masa I dapat Instagram dia tu, bukan I yang contact dia. Dia yang contact I. Okay. Meaning Instagram tu she DM you? She DM me. Happy birthday kot dia rasa. Birthday I, dia nyanyi lagu Happy Birthday. Masya Allah. Tapi ni dah apa? Dah berapa lama bercakap pun? Tak ada cakap pun masa tu. I think Awal-awal kita just saya. follow each other je. Ya. Tak ada sembang sangat lagi lah. Stalking dan diam lah. Tak lah, kita kau cakap saya happy birthday tak nyanyi betul-betul. Saya cakap okay Aisyah happy birthday. Okay. So, lepas tu Ya ke? Bi Bukan kata, Bi nyanyi ke? Tak lah, tak nyanyi. Tu Bi yang nyanyi. Ya ke? Yeah, I wish birthday. Bi wish Tapi birthday. dia reach out dulu lah. Right. Ya, So happy kira macam birthday. dapat opening lah. So daripada situ, Tapi sebelum kita tu exchange kita number. macam waktu Tia bagi nombor kakak Tia tu, Tia tak tahu, Tia ingat Aisyah tu nak bagi job. Macam boleh. Dia tak tahu Malaysia. yang dia sebenarnya nak kenal dengan Tia. Dan jujur sayang, waktu Tia pergi Jakarta tu, Tia memang ada orang yang tak tahu nombor phone. Dan Tia suka ganti-ganti nombor. Dan dia tak pernah hafal pun. Yang Tia hafal nombor kakak Tia je. So kalau nombor Tia akan hafal kakak Tia. Tia akan lepas tu kakak Tia cakap, Tia you ni jangan tukar nombor. Orang tu nak contact orang personal kan susah. Terus situ memang tak akan tukar nombor. Sebab